Jangan suka buat macam ni. Kaki lenguh je buat macam ni. Kalau berterusan buat macam ni, akhirnya lutut dan pinggul akan jadi sakit. Saya nak kongsikan 7 step untuk melegakan lutut yang lenguh dan pinggul yang lenguh. Sebelum tu, like, follow dan share video ni. Semoga video ni bermanfaat. Terutamanya kalau anda yang solat menggunakan kerusi. Tengok video ni sampai habis. Sebab step yang ketujuh ni yang paling penting untuk orang yang solat menggunakan kerusi. Step yang pertama, duduk. Lepas tu kaki ni naik atas. Okey. Kemudian turun ke bawah. Buat kiraan 10. Step yang kedua, tegakkan badan. Lepas tu tolak kakinya. Buat kiraan 10. Step yang ketiga, peluk kakinya, tarik. Buat kiraan 10. Step yang keempat, tarik kakinya sini. Buat tangan penumbuk. Lepas tu tepuk belakang. Okey. Buat ulangan 10 kali. 1, 2, 3, 10 kali. Step yang kelima, tegakkan kaki, buat tangan macam ni, tepuk. Tangannya macam ni, nampak? Tepuk. Step yang keenam, bengkokkan kakinya, mana yang boleh bengkok? Okey, agak-agak macam ni je. Okey, katakanlah macam ni je. Dah maksimum. Kekalkan kedudukan kakinya, lepas tu tepuk. Buat 10 kali. Kemudian tegakkan dan ulang semula. 10 kali juga. Step yang ketujuh, ini khusus untuk orang yang solat menggunakan kerusi. Tak boleh nak solat duduk kat lantai. Okey? Duduk kat atas lantai. Macam ni. Lepas tu, bengkokkan kakinya. Mula-mula tahan dua-dua tangan ni tahan kat belakang. Lepas tu, peluk. Peluk. Okey? Peluk kakinya. Mana yang boleh semaksimal mungkin. Tahan. Okey, buat kiraan 10. Lepas tu tegak, tepuk. Okey, tepuk. 10 kali. Siapa yang ada masalah kaki bisa, lepas tu rasa lenguh, boleh gunakan minyak calming joint. Minyak calming joint ini sangat membantu untuk melegakan atau mengurangkan sakit di bahagian lutut dan pinggul. Cara nak gunakan calming joint mudah saja. Spray saja di bahagian yang sakit. Kemudian buat sapuan. Buat saja 7 step yang saya tunjukkan tadi. Lepas tu, balance daripada minyak ni, boleh sapu dan buat bau. Memang bau wangi dan harum minyak ni. Minyak calming joint ni bukannya minyak panas. Ini adalah minyak sejuk untuk melegakan atau mengurangkan sakit di bahagian sendi. Nak calming joint? Cari calming joint. Jika video ni bermanfaat untuk anda, nak belajar urut, follow Cikgu Urut.